kami dalam siaran berita semasa dagang TV yang membawakan rangkuman aktiviti dan perkembangan terkini di Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Saya Nuralia Amani. Dan saya Nur Raisya Syazwani. Dalam siaran kali ini, kami bawakan laporan berkaitan program pembangunan akademik pelajar yang memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi penilaian akhir Sijil Vokasional Malaysia selain perkongsian maklumat kampus dan pesanan khas buat para pelajar. Berita dimulakan dengan Bengkel Teknik Menjawab Penilaian Akhir atau PASBM Semester 4 bagi program kesetiausaan pentadbiran. Telah berlangsung pada 6 Mac 2026 hari Jumaat bermula jam 8 pagi hingga 11 pagi bertempat di bilik sidang. Bengkel ini melibatkan semua pelajar SVM Semester 4, program kesetiausahaan pentadbiran dan dianjurkan dengan tujuan membantu pelajar meningkatkan kefahaman, motivasi serta persediaan mereka dalam menghadapi penilaian Sijil Vokasional Malaysia atau SVM. Antara objektif utama bengkel ini adalah untuk meningkatkan tahap motivasi dan kesedaran pelajar akademik, di samping membantu pelajar memahami teknik pembelajaran yang lebih berkesan. Selain itu, bengkel ini juga bertujuan memberi pendedahan awal kepada pelajar mengenai persediaan menghadapi penilaian SVM dengan memberi penekanan kepada aspek akademik, pengurusan pembelajaran serta pembinaan sasiar pelajar. Majlis perasmian bengkel dimulakan dengan ucapan oleh Ketua Jabatan Perniagaan, Puan Hajah Farha binti Jaafar. Dalam ucapannya, beliau turut menyampaikan kata-kata semangat dan motivasi kepada para pelajar agar sentiasa berusaha mencapai kecemarangan dalam akademik. Dalam majlis yang sama, Puan Nurul Huda binti Masri, selaku Ketua Program SVM Kesetiausahaan Pentadbiran, turut menyampaikan cedera mata kepada para pemenang kuis bengkel SVM Semester 4 sebagai tanda penghargaan atas penyertaan dan pencapaian mereka. Secara keseluruhannya, bengkel ini telah berjaya dilaksanakan dengan lancar. Diharapkan program seperti ini dapat memberi impak positif dalam meningkatkan prestasi akademik pelajar selain membentuk sikap yang berdisiplin, bermotivasi dan berdaya saing. Seterusnya, berlangsung juga Bengkel Teknik Menjawab Penilaian Akhir Semester 4 bertemakan Basic to Brilliance yang diadakan pada 6 Mac 2026 hari Jumaat bermula jam 8 pagi sehingga 11 pagi. Program ini disasarkan kepada pelajar SPM tahun 2 semester 4 program perakaunan dan telah diadakan di bilik simulasi perakaunan. Hasil anjuran Persatuan Pelajar Program Perakaunan. Bengkel ini turut melibatkan dua orang pensyarah program perakaunan iaitu Puan Nur Syahidah Erni binti Muhammad Desa dan Cik Nur Badiah binti Zamri sebagai fasilitator utama sepanjang program berlangsung. Antara objektif program ini adalah untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar ketika menjawab penilaian akhir V1804/2 Perakaunan Kewangan, selain memaksimumkan prestasi pelajar dalam menghadapi peperiksaan tersebut. Di samping itu, bengkel ini juga bertujuan membantu pelajar meningkatkan minat dan motivasi dalam menghadapi penilaian akhir, sekaligus memberi pendedahan kepada teknik menjawab soalan dengan lebih berkesan. Seterusnya, kita ikuti laporan mengenai pemerkasaan teknologi kecerdasan buatan dalam pengajaran dan pembelajaran di Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Program Training of Trainers atau TOT, Projek AI Powered Classroom Siri 2 bersama SASBADI telah dilaksanakan pada 11 Mac 2026 hari Rabu bertempat di Bilik Multimedia 1 Kolej Vokasional Perdagangan. Program anjuran Jabatan Komunikasi dan Korporat JKK ini melibatkan penyertaan pencara serta pelajar daripada kelas 1 BAK dengan penyampaian oleh penceramah jemputan daripada SASBADI iaitu Encik Anthony Gan. Antara objektif utama program ini adalah untuk meningkatkan kompetisi pensyarah dalam mengaplikasikan teknologi kecerdasan buatan atau AI melalui penggunaan perisian AI daripada SASBADI iaitu S8 sekaligus menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Dalam masa yang sama, para pelajar turut didedahkan dengan penggunaan teknologi AI dalam proses pembelajaran bagi meningkatkan kefahaman serta keberkesanan ulang kaji, di samping mengukuhkan kemahiran pembelajaran melalui penggunaan aplikasi S8 yang disepadukan dengan platform Delima. Untuk makluman, Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru merupakan satu-satunya kolej vokasional di Malaysia yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai projek rintis AI Powered Classroom. Sehubungan dengan itu, pada 12 Februari 2026, pemasangan kemudahan khas telah dilaksanakan melibatkan sebuah smartboard, 50 buah tablet serta akses internet khas bagi menyokong pelaksanaan bilik darjah berteknologi tinggi ini. Sepanjang program TOT Siri 2 ini berlangsung, para peserta telah didedahkan dengan penggunaan tablet yang disediakan di bilik AI Powered Classroom bersama perisian S8. Penceramah Encik Anthony Gan turut berkongsi pelbagai tips pembelajaran menggunakan perisian tersebut serta menjalankan simulasi proses pembelajaran sama ada di dalam kelas maupun di luar kelas.
Bagi menambahkan lagi motivasi peserta, penyampaian hadiah turut diadakan kepada pensyarah dan pelajar yang aktif serta berjaya mengumpul markah tertinggi sepanjang sesi latihan berlangsung. Secara keseluruhannya, program ini berjaya meningkatkan kefahaman serta kesiapsiagaan pensyarah dan pelajar dalam mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran sekaligus memperkukuh budaya pendidikan digital di Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Dalam perkembangan lain, seluruh warga dagang merakamkan ucapan selamat datang kepada Puan Hajar Nur Hasimah binti Muhammad Talib, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Kolej Vokasional Perdagangan. Kehadiran beliau amat dialu-alukan oleh seluruh warga kolej. Semoga dengan kepimpinan dan pengalaman yang dimiliki, Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru akan terus maju dan cemerlang dalam melahirkan graduan berkualiti. Mengakhiri siaran, kami ingin mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan sebaiknya. 10 malam terakhir ini merupakan peluang untuk mencari keberkatan malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Gunakanlah kesempatan ini dengan memperbanyakkan ibadah, doa dan amal kebaikan agar kita semua memperolehi keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Sekian sahaja laporan berita semasa Dagang TV untuk kali ini. Terima kasih kerana bersama kami. Saya Nuralia Amani. Dan saya Nuresha Syazwani. Jumpa lagi dalam siaran akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dagang di hati.